Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, sihat semua? Okey, hari ini saya nak cerita pasal tajuk betul ke set jus aroma ini boleh menghilangkan masalah ketagihan ketum, dadah dan koroi. Betul ke set jus aroma ini? Okey, jadi siapa yang nak tahu pasal kelebihan set jus aroma ini ataupun nak tahu betul ke set jus aroma ini boleh membantu untuk menghilangkan masalah ketagihan, okey, boleh tengok live ni ya. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya Ain daripada Tusin Hijab Al-Haramain. Kepakaran kami adalah untuk bantu golongan yang punya masalah ketum, dadah dan koroi. Okey, saya akan sekolah cerita pasal set jus aroma ni. Okey, set jus aroma ni, okey, dia macam ni bentuk dia, rupa dia macam ni. Okey, dia satu set kami jual. Okey, satu set ni ada dua item, iaitu set jus aroma dan juga minyak aroma lah. Okey, gambar dalam packaging ni kalau tuan-tuan nak tengok, boleh tengok dekat gambar sebelah kanan. Okey, bawah tu ada jus aroma dan minyak aroma. Dekat bawah sebelah kanan tuan-tuan, skrin tuan-tuan ada nampak lah. Okey, jadi macam tu lah rupa dia. Minyak aroma 80ml satu botol dan jus aroma 250ml. Jus aroma 250ml. Okey, dan dia kami akan packaging macam ni dalam kotak macam ni dan kami akan seal elok lah. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam takut nak push, takut botol rosak ke sebagainya, jangan risau sebab kami masih elok dah. Okey, tak akan terbuka kotak ni, insyaAllah tak akan jadi akan jadi rosak dan sebagainya lah. Kalau nak jadi pun dia mungkin akan tumpah macam tu saja. Tapi jangan risau, siapa yang ada masalah macam tu boleh bagi tahu kami balik, kami akan tukar dengan set yang baru lah. Okey, jadi kami ada agent, kami ada stokis, kami ada dropship. Dekat seluruh negeri lah, ada certain tempat yang tak ada lagi. Okey, jadi siapa-siapa yang minat nak jadi stokis, agent ataupun dropship kami, boleh terus kontak kami dekat nombor bawah tu 0993 987 dan 0198835804. Okey, boleh kontak nombor 22 tu, WhatsApp kami bagi kita kata berminat jadi agent, stokis ataupun dropship lah. Kami boleh terangkan cara-cara syarat-syarat jadi agent, stokis ataupun dropship. Okey, jadi syarat-syarat dia simple saja, mudah saja. Yang penting tuan-tuan kena ada rasa nak tolong orang ataupun rasa macam nak buat bisnes untuk tolong orang. Okey, sebab bisnes ni kami memang kami punya misi pun memang untuk tolong orang yang ada masalah ketagihan ketum, dadah dan koroi, nak bagi berhenti pun semua ni. Jadi kalau tuan-tuan ada kawan-kawan ataupun adik-beradik ataupun siapa-siapa yang tuan-tuan kenal yang ada masalah ketagihan ni, okey, tuan-tuan rasa macam tuan-tuan boleh buat duit dengan ni, okey, bolehlah kontak kami untuk try jual set jus aroma ini. Okey, sebab modal dia sangat rendah dan dia punya hasil berlipat-lipat kali ganda. Okey, jadi siapa yang macam nak tambahkan pendapatan, okey, boleh try jual set jus aroma ini. Okey, lepas tu ada orang tanya, betul ke set jus aroma ini? Okey, kebanyakan memang orang akan tanya kan, betul ke set jus aroma ini boleh menghilangkan masalah ketagihan ketum, dadah dan koroi? Okey, set jus aroma ini saya akan bagi tahu dulu, dia ada 44 jenis herbal organik ataupun bahan-bahan organik. Okey, dan herbal berpilih lah yang kami gunakan, ada 44 jenis semua. Okey, antaranya adalah tongkat ali, ubi jaga, lancang besi, lancang tembaga dan gaun pegaga. Okey, dan kami dah nutrisi jus aroma kami ada tulis kat kotak ni. Kalau tuan-tuan nak tengok dia punya berapa tenaga dia apa semua. Okey, dan memang tuan-tuan jangan risau, produk ni memang dijamin halal sebab kami tak ada letak bahan kimia atau bahan-bahan yang boleh merosakkan tubuh badan tuan-tuan. Okey, ini kalau tuan-tuan serasi dengan produk ni, maksudnya akar kayu ataupun bahan-bahan organik kami guna tu adalah dia punya penyebab utama adalah untuk tuan-tuan rasa renyah badan, tuan-tuan rasa boleh buat kerja, tuan-tuan rasa badan tuan-tuan jadi kuat balik. Okey, penyebab utama dia adalah bahan-bahan organik yang ada dalam ni lah, akar kayu semua. Okey, jadi ada orang tanya berapa lama yang nak guna untuk hilangkan masalah ketagihan ketum ni. Dia bergantung juga kepada individu. Ada setengah individu yang dia biasa minum akar kayu. Okay, ada setengah individu yang dia macam memang tak pernah minum akar kayu dan dia minum tu nak bagi serasi dengan badan dia, nak bagi
pada dia boleh adapt dengan produk ni adalah makan masa yang lama. Dia maksudnya bukan lama dalam berbulan-bulan atau berminggu-minggu, dalam 2 hingga 3 hari atau paling lama hingga 5 hari macam itulah. Selalunya purata pelanggan kami, okey, dia akan dapat 2 hingga 3 hari macam tu. Dia akan ambil masa 2 hingga 3 hari macam tu untuk serasi dengan set jus aroma ni lah. Okey, jadi lepas pada tu dia akan bagi feedback balik ke kami, kata badan dia boleh adapt dengan set jus aroma. Okey, dan dia dah rasa macam badan dia rasa ringan, dia dah boleh tinggal ketum slow-slow sebab dia dah minum set jus aroma ni. Sebab tu kami cakap, okey, siapa yang minum set jus aroma ni kena ikut kami punya tips ataupun cara ataupun panduan yang kami bagi. Okey, sebab kami akan cakap gantikan waktu tuan minum ketum dengan set jus aroma. Dia tuan gantikan waktu tuan minum ketum dengan set jus aroma. Okey, tuan tak minum ketum, minum set jus aroma ni. Set jus aroma ni akan berfungsi untuk mencuci tuan punya badan. Okey, tuan punya dalam badan dia akan berfungsi untuk mencuci getah-getah dalam badan tuan-tuan. Okey, jadi bila tuan tu duk buang sikit-sikit getah-getah tu bagi tuan-tuan punya badan ataupun darah jadi lancar balik, proses elok balik, darah dia tak pekat dan sebagainya. Okey, dia akan mempercepatkan proses tuan-tuan untuk tinggalkan, untuk hilangkan masalah ketum. Okey, sebab tu kami cakap bila tuan-tuan minum set jus aroma ni, kalau boleh tuan-tuan jangan minum langsung ketum. Okey, sebab dia nak cuci getah-getah dalam badan tuan-tuan pun dah ambil masa. Okey, jadi kalau tuan-tuan still lagi minum ketum dalam kuantiti yang sama, tuan-tuan minum, tuan-tuan cuci dan tuan-tuan tambah balik getah ketum, dia tak akan jadi apa-apa, dia tak akan beri apa-apa efek, dan tuan-tuan pun akan mengalami kerugian lah. Sebab kami tahu, okey, harga RM130 untuk set jus aroma ini memang agak mahal, tapi insyaAllah okey, dengan satu set tuan-tuan boleh kurangkan masalah ketagihan ketum. Okey, untuk orang yang ambil 1 hingga 2 tahun ataupun kurang pada setahun, insyaAllah satu set dah boleh hilangkan masalah ketagihan. Okey, untuk orang yang ambil 3 tahun dan ke atas, okey, insyaAllah 2 set dah boleh hilangkan masalah ketagihan lah. Okey, 2 hingga 3 set. Okey, untuk orang yang ambil dalam 5-6 tahun ke atas, kami sarankan dia ambil 3 set untuk betul-betul clearkan getah ketum. Sebab tuan-tuan minum getah ketum, kalau tuan-tuan minum dalam kuantiti sikit tak apa, ada setengah orang yang dia minum dalam kuantiti yang banyak dan dalam masa yang lama. Okey, jadi dia akan ambil masa juga untuk clearkan betul getah ketum dalam badan lah, supaya okey, darah elok balik, buah pinggang elok balik, pundi kencing elok balik. Sebab orang yang ada masalah ketagihan ni, okey, dia punya pundi kencing pun dah rosak. Maksudnya bukanlah rosak, dia macam tak berfungsi dengan elok. Okey, dan kami tak mau sampai dia rosak. Okey, jadi kalau nak tangani masalah tu, tuan-tuan kena cuba set jus aroma inilah untuk hilangkan masalah semua tu, untuk hilangkan masalah sembelit, untuk hilangkan masalah nak susah nak buat air kecil, untuk hilangkan masalah tak lalu nak makan, letih, tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak tidur, tak minum ketum. Semua tu berpunca daripada getah ketum. Jadi kalau tuan-tuan dapat singkirkan getah-getah daripada badan tuan-tuan, insyaAllah dia dah pulih macam biasa balik. Okey, itu je lah. Okay. Untuk minyak romain pula, okey, dia ada 2 macam ni. Okey, untuk satu kami letak dalam ni adalah botol plastik, untuk satu lagi kami letak dalam botol kaca macam ni. Okey, dan dia fungsi dia sama juga macam minyak aroma yang dalam botol plastik. Jadi ramuan dia apa semua sama juga, cuma minyak aroma kami jual secara berasingan. Okey, kalau tuan-tuan ada masalah yang melibatkan sesak nafas atau suka lelah, asma, lepas tu rasa penat, lepas tu buasir, lepas tu bisa dalam perut, lepas tu karang, kecil tak lawan dan sebagainya, tuan-tuan boleh minum minyak aroma lah. Sehari ambil 1 sudu minum. Okey, tak kira pagi ke petang ke malam, minum sehari 1 sudu. Okey, insyaAllah. Kalau ada yang ada masalah ketagihan tu pun dia akan boleh hilang, dia akan boleh bantu jus tu untuk singkirkan getah-getah pada badan tuan-tuan. Dia ada masalah penat, lelah, batuk tak berhenti apa semua tu, insyaAllah dia boleh hilang jugalah. Dan dia boleh sapu juga tempat-tempat yang terlengah, sakit. Okey, kebas, dia boleh jugalah sapu. Okey, saya rasa itu saja. Dan saya akan ingatkan lagi sekali tuan-tuan, kami ada peraduan sebenarnya hari kemerdekaan ni, dan peraduan tu akan tamat pada 31 hari bulan ni lah. Dan kami akan bagi untuk 3 pemenang, kami akan bagi
ada yang agak lumayan. Jadi siapa-siapa berminat nak join kontes ni boleh join sekarang sebab kontes ni masih berjalan. Okey, syarat dia senang saja. First, like page DJ Al-Haramah dari DJ Al-HQ. Lepas tu tuan-tuan boleh join live kami. Okey, join live kami DJ Al-HQ dan DJ Al-Haramah. Share kepada 10 group supaya orang semua dapat tahu tentang DJ Al-Haramah dan juga tentang peraduan ni lah. Okey, lepas tu komen kat bawah kata dah join dan buat satu ayat yang bertemakan ada ayat, ada perkataan merdeka dan juga perkataan Syed Haramah dalam tu lah. Okey, jadi siapa-siapa yang berminat boleh cuba, mana tak ada rezeki untuk menang. Okey, yang itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Always poppin', yeah. My body hurts.